Hai Abo, hari ni Kak Ana nak tunjuk cara Kak Ana memasak ikan keli belada deh. Ni Kak Ana guna ikan keli belada cili api dah ni. Guna cili api deh. Mula-mula kita gorenglah ikan dulu. Ikan hak kita pelak dengan garam kuning, bertepung sikit. Ada orang kata apalah Kak Ana mempunyai minyak ni keruh. Sebenarnya ni kali keluar dah masuk ikan. Kalau tadi tak ingat nak ambil video lah. Sebab tu lah nak keruh sikit tu. Ikan tu goreng biar betul-betul garing deh. Bila dah garing apa semua tu, kita balik-balik lah ikan tu. Dah masuk, kita taruh lah ikan tu tepi deh. Ikan keli ni sedap garing. Baru jadi sambal kita, ikan keli sambal. Kalau tak garing lembek ikan tu sedap. Lepas tu ni bahagian sambal dah pula kita ada cili api, bawang putih, bawang merah besar. Kita blend bahan ni, kita tumis lah dalam minyak ikan tadi. Minyak tu buat lah sikit, jangan banyak sangat nanti belado pula minyak dalam sambal kita. Kita kecil api, kita tumis biar betul-betul pecah minyak lah deh. Baru sedap sambal kita. Lepas tu kita buh lah garam, gula. Cukup rasa lah selera kita dah banyak mana kita nak. Setara tu lah ikut selera masing-masing. Sebut rasa sikit gitu. Lepas tu Kak Ana bubuh kicap sikit dia comel sambal yang merah-merah gelap sikit gitu. Bubuh kicap manis deh. Lepas tu kecil api kacau lah biar betul-betul pecah minyak. Nampak dah naik minyak tu. Masak lah tu kalau dia naik minyak gitu comel lah sama kita tu. Kalau dah masuk naik minyak lah boleh lah tu kita buh ikan. Gaul-gaul sekejap. Lepas tu matilah api tu. Siap dalam sambal kita. Sambal ikan keli, belada, cili api, bersih Kak Ana. Makan dengan nasi panas-panas. Jelera molek. Tak ada lauk lain pun tak apa dah.